Sejak kebelakangan ni, mungkin korang asyik dengar perkataan BRICS. Okey, ejaan dia BRICS. Dan yang lebih menarik, kenapa Presiden Amerika iaitu Donald Trump nampak sangat marah bila ada negara lain nak join BRICS. Jom kita sembang santai pasal benda ni. Pertama sekali, apa benda BRICS ni? Okey, BRICS ni sebenarnya adalah gabungan 5 negara besar iaitu Brazil, Rusia, India, China dan South Africa. Nama BRICS tu sendiri datang daripada huruf pertama negara-negara tersebut. Kalau kita tengok, kelima-lima negara ni adalah negara yang sedang membangun dengan ekonomi yang sangat pesat. Objektif utama BRICS ni adalah nak mewujudkan satu blok ekonomi yang boleh lawan dominasi barat, khususnya Amerika Syarikat dan sekutunya. Kenapa benda ni penting? Sebab selama ni dunia banyak bergantung pada dolar Amerika. Kalau nak buat urusan antarabangsa, kebanyakan negara akan guna dolar US ni. Jadi inilah penyebab kenapa Amerika dapat kuasa besar dalam ekonomi global. BRICS ni pula, mereka cuba nak kurangkan kebergantungan pada dolar dengan cadangan buat mata wang sendiri, atau sekurang-kurangnya guna mata wang masing-masing untuk berdagang. Kalau berjaya, ini boleh jadi ancaman besar dan pengaruh pada ekonomi Amerika. Sekarang kita masuk bab kenapa Donald Trump marah. Trump ni terkenal dengan gaya America First. Dia memang nak pastikan Amerika terus jadi kuasa nombor 1 dunia. Jadi, bila banyak negara mula tunjuk minat nak masuk BRICS, contohnya negara-negara Timur Tengah macam Arab Saudi, Iran atau Mesir, Trump anggap benda ni macam pengkhianatan pada Amerika. Bagi dia, seolah-olah sekutu Amerika pun dah mula cari alternatif lain, bukan lagi bergantung pada Amerika saja. Kalau difikirkan logik, memang ada sebab kenapa Trump ni risau. Bayangkan, kalau BRICS berjaya tarik lebih banyak negara masuk, kuasa ekonomi mereka iaitu BRICS boleh jadi lebih besar daripada blok barat. Automatik, kuasa rundingan Amerika dalam politik dan ekonomi pun boleh jadi lemah. Itu sebab kenapa Trump selalu bersuara lantang. Siap marah lagi bila ada negara umum nak join BRICS. Lagi satu, Trump juga jenis yang suka tunjukkan diri dia sebagai pelindung ekonomi Amerika. Jadi bila BRICS dilihat cuba cabar sistem yang Amerika bina selama ni, dia akan guna isu ni untuk buktikan pada rakyat Amerika bahawa dialah orang yang paling sesuai pertahankan kedudukan Amerika di dunia. Kesimpulannya, BRICS ni bukan sekadar gabungan negara membangun biasa. Ia adalah simbol kepada perubahan kuasa ekonomi dunia yang semakin beralih dari barat ke timur. Dan Trump, sebagai seorang yang sangat obses dengan dominasi Amerika, memang tak boleh terima kalau ada pihak cuba cabar kedudukan tu. Jadi lepas ni, kalau korang dengar Trump marah pasal BRICS, korang dah tahu kenapa. Bukan sebab dia suka cari gaduh semata-mata, tapi sebab isu ni melibatkan masa depan pengaruh Amerika di seluruh dunia. Kalau korang rasa topik ni menarik, jangan lupa tinggalkan komen dengan menjawab persoalan. Adakah korang rasa BRICS ni boleh betul-betul cabar Amerika, atau ini cuma gimmick politik semata-mata?